Halo, salam jumpa kembali di channel with Elga. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Laut Cina Selatan memanas lagi. Kapal Cina memasuki wilayah Malaysia dan memicu peperangan. DPR Malaysia memilih meminta bantuan Indonesia untuk berunding di Jakarta. Pemicunya, manuver kapal perang milik Cina membuntuti kapal eksplorasi milik Petronas. Dan ini sering terjadi di wilayah sengketa perairan Laut Cina Selatan. Malaysia mengakui kekuatan militernya sangat lemah dibandingkan Cina dan Indonesia. Dari segi kelautan dan ketentaraan, doktrin ketentaraannya bukan untuk berperang, lebih ke kesejahteraan dan melindungi masyarakat, ungkapnya. Namun, Malaysia bermasalah wilayah sengketa bukan dengan Indonesia saja ya, tapi hampir dengan semua negara tetangganya seperti Thailand, Singapura, Filipina, dan dengan Cina. Mari kita simak video selengkapnya. Sebuah kapal pengawas perikanan Indonesia bertindak merempuh dan menahan sebuah bot nelayan tempatan di posisi 37.4 batu nautika tenggara pulau jarak iaitu 7 batu nautika dari garisan sepadan siang tadi. Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Muhammad Wan Abdullah berkata, akibat rempuhan itu, 2 kru bot dilapor cedera selain rubah kemudi bot rosak. Satu kenyataan, Kapten Maritim Muhammad berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 8.30 pagi. Sebaik pihaknya menerima aduan, sebuah bot penghalang bersama sebuah pesawat udara maritim Malaysia telah dikejarkan ke lokasi kejadian. Pihak berkuasa Indonesia itu bagaimanapun enggan berbuat demikian. Sepanjang rundingan, kru KP Orca 2 menyatakan mereka tidak selesa berada di perairan Malaysia dan akan menarik bot nelayan ke sempadan sehingga rundingan selesai. Kira-kira jam 11.30 pagi, bot penghalang memaklumkan mereka terpaksa mengiring kapal itu sehingga ke garisan sempadan Malaysia-Indonesia. Maritim Malaysia melahirkan rasa kesal atas kejadian yang berlaku kerana badan penguatkuasa negara jiran itu bertindak jauh melampaui undang-undang negara ini dan antarabangsa serta tidak menghiraukan keselamatan dan nyawa nelayan. Apakah tindakan untuk menghalau WNI mereka kita keluar? sampai ada yang Mereka tak meninggal boleh ya. ceroboh ataupun sebiji hama di Indonesia. Dikejar. Dia tembak dengan pancutan air. Tuan Speaker, Malaysia mencenak mengenai Laut Cina Selatan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih. Bagaimana Malaysia melalui Wisma Putra mengimbangi hubungan diplomatik dengan China dengan masalah pencerobohan perairan negara oleh kapal-kapal peronda China yang tidak henti, yang tidak pernah berhenti. Bagaimana? Terima kasih. Saya tambah soalan tu, Ya Muhammad, supaya boleh jawab sekali. Saya nak belajarlah ilmu antarabangsa ni. Selalunya apabila suatu perjanjian ataupun perundingan dibuat, katakanlah untuk perjanjian damai, artinya satu pihak sudah mengiktiraf pihak lain tu atas pihak lain tu, dan dengan kerana itu maka dengan situlah berlakunya perundingan dan perjanjian damai. Selagi dia tak iktiraf, dia takkan buat perundingan untuk damai. Dalam kes COC, apabila tuntutan China terhadap Laut Cina Selatan, kita berdepan dan kita bersetuju berbincang untuk code of conduct bagi Laut Cina Selatan. Artinya kita sudah iktiraf tuntutan dia. Itu pandangan saya lah, minta pembetulan. Itu kita sudah iktiraf pembetulan kita dan endingnya sudah ada win-win lah, supaya akhirnya betul lah Cina dia tuntut Laut Cina Selatan dengan code of conduct akan datang, dan Malaysia menjadi pengurusi bersama tu, menjadikan kita sebenarnya sudah mengiktiraf tuntutan China terhadap Laut Cina Selatan. Mohon pencerahan. Code of conduct juga tak selesai. Tak selesai kita dengan China, tak selesai kita dengan Filipina, tak selesai kita dengan Vietnam. Kemana kita nak bawa kasus kita ini di peringkat yang boleh Begitu banyak kasus berarti ya. Saya rasa superpower ni macam China, saya rasa bagi pandangan peribadi saya sukar menerima COC ni. Baik, kalau dah begitulah, ini kita meramalkan begitulah.
kalaulah tak boleh selesai juga di peringkat ASEAN, di peringkat perbincangan kita yang disebut oleh Wak Menteri tadi, ke mana kita nak bawa kes ini supaya dapat dimuktamadkan? Terima kasih. Jadi maknanya di sini ialah bahawa semua negara ASEAN dan termasuk China juga bersungguh-sungguh untuk memuktamadkan COC. Dan kita sebagai negara pelaksana, coordinating country dan juga co-host, co-chair bersama-sama dengan China, kali terakhir bermasyarakat di Jakarta akan terus berbincang dan juga memuktamadkan COC. Pendekatan Malaysia, apa mungkin pandangan YB terhadap pendekatan Malaysia terhadap Laut Cina Selatan yang disifatkan sebagai quiet diplomasi yang YB sebutkan tadi ataupun low profile ini? Adakah kita perlu mengubah pendekatan ini kepada sesuatu yang lebih tegas dalam mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayah negara kita? Ada kepentingan kita kerana ada aktiviti bagi minyak, gas dan sebagainya. Pada pandangan YB sendiri, cara terbaik yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani gangguan berterusan Beijing ke atas aktiviti pembangunan minyak dan gas negara kita. Jadi kita nak tahu juga pendekatan terbaik ni nak kukuhkan kepentingan kita di Laut Cina Selatan ni, YB. Malaysia memang bukan negara superpower, kita negara kecil. Diplomasi memang pendekatan utama. Dan tetapi diplomasi perlukan idea-idea baru seperti apa yang saya kata tadi, di antara negeri-negeri maritim, di antara Malaysia, Indonesia, Filipina bersama dengan Vietnam dan Indonesia, mungkin kita perlukan platform yang baru. Dan di kalangan kementerian-kementerian dalam kerajaan, di antara Kementerian Luar dan Kementerian Pertahanan, kita perlukan pendekatan yang baru dan kita perlukan whole of government approach supaya Kementerian Luar dan Kementerian Pertahanan mereka tidak uruskan perkara ini dengan minda dan dengan paradigma yang berbeza. So itu saya rasa penting. Sempadan laut kita sangat besar dan kita mempunyai negara-negara jiran. Kita berjiran dengan Indonesia, kita berjiran dengan Singapura, kita berjiran lagi dengan Filipina dan banyak negara lain. Tetapi kalau kita lihat jiran yang terdekat kita, kita tidak mempunyai masalah yang besar berbanding dengan jiran yang jauh, tetapi tiba-tiba kita ada masalah, iaitu China. Dan di sini menunjukkan ada sesuatu yang sangat menarik tentang Laut Cina Selatan ini yang perlu kita fahami dan juga kita perhalusi isunya. Baik, yang pertama boleh saya respon dengan apa yang Nazri sebut tadi, bahawa sebenarnya kita sebagai sebuah negara berdaulat, kita mempunyai sekurang-kurangnya peta dan juga map ataupun geografi kita itu telah jelas. Apa yang kita perlu belajar Prof, berkaitan tuntutan bertindih ataupun apa-apa tuntutan sempadan maritim yang sebelum ini ada di kalangan negara-negara berjiran seperti di Laut Ambalat, tuntutan Kepulauan Spratly, Sipadan dan Legitan, apa yang kita hilang di Batu Putih dengan Singapura dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya yang wajar kita pertahankan sampai bila-bila supaya kita apabila kita dirujuk mana-mana mahkamah antarabangsa dan sebagainya, kita mempunyai bukti-bukti ini yang sudah pun kita lakukan sebelum ini? Singapura ketika itu mereka berjaya menunjukkan bahawa keberadaan mereka di Pulau Batu Putih dan juga aktiviti-aktiviti yang disebutkan juga oleh Nazri seperti aktiviti ketenteraan, perikanan, ekonomi dan sebagainya itu wujud. Jadi itu menjadi substan ataupun menjadi pengukuhan terhadap tuntutan mereka terhadap Pulau Batu Putih tadi. Jadi perkara yang sama juga sebenarnya kalau kita tidak bertindak proaktif ataupun menunjukkan keberadaan kita di wilayah-wilayah yang bertindih ini, maka nantinya kita akan ditolak daripada awal lagi. Jadi kalau kita tidak ada sistem, sudah pasti banyak negara hari ini berperang sesama sendiri ataupun bergaduh. Tetapi kita berjaya mengekalkan perkara-perkara ini kerana wujudnya United Nations dan juga peruntukan-peruntukan, perlembagaan-perlembagaan, peraturan dan sebagainya yang telah diwujudkan. Dan kerjasama di pihak ataupun di peringkat serantau pula kita dapat lihat di antara kita dan juga negara-negara ASEAN. Yang mana saya tegaskan di awal tadi Nazri kita ada negara jiran yang lebih dekat, hanya bersebelahan, bersempadan seperti Indonesia, Singapura, Thailand, malah Filipina. Tapi kita tak berperang dengan negara ini. Malah tuntutan bertindih ada dan tidak menjadi kata satu isu yang sangat besar. Tetapi dengan China kita dapat lihat provokasi mereka itu sangat
sangat kuat. Malah telah berlaku tembak-menembak, kejadian tembak-menembak, kerana sebenarnya saya seringlah menunjukkan Tiap negara kapal beda-beda tentera ya. kita besar ni tetapi kapal Coast Guard China belum tentera lagi sudah sebesar ini kan. Betul. Belum kapal tentera mereka. Jadi dari segi armada kelautan, ketenteraan, sebenarnya memang kita tidak terbanding dengan China ataupun dengan negara-negara lain. Kerana kita ni doktrin ketenteraan kita bukan berperang, kita lebih kepada kesejahteraan dan juga mengawal kedaulatan dan keselamatan rakyat. Karena kalau misalnya tahu militernya sendiri ini tidak siap untuk berperang dengan negara manapun, berarti butuh bantuan negara lainnya apabila itu sampai terjadi ya. Inilah jawaban dari Malaysia yang selama ini kita pertanyakan, apakah siap berperang dengan Indonesia, dengan statement-statement dari warga Malaysianya yang begitu luar biasa ya tentang perang. Tapi ternyata hari ini kita tahu jawabannya bahwa militer Malaysia itu tidak siap untuk berperang ya, secara kepelatihannya dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi lebih dititik beratkan kepada kesejahteraan dan untuk melindungi masyarakatnya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Sampai di sini with Elga, temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.